Dalam homestay, benda paling penting bukan sofa mahal, bukan wallpaper cantik, tapi waterproof. Ya, waterproof. Bila semua benda waterproof, hidup owner pun waterproof daripada stres. Mattress protector, pillow protector, table mat. Benda nampak simple, tapi dialah penyelamat bila malapetaka datang tanpa warning. Air tumpah, tak panik. Lap, settle. Coklat cair melekat, masih tenang. Anak tetamu tiba-tiba jadi artis dengan maka, protected. Kita pernah kena dulu. Tilam rosak, bantal bernoda, meja kayu berbekas. Sejak tu satu je rule. Kalau benda tu boleh kena air, kena makanan atau kena kreativiti budak-budak, wajib waterproof. Pengajarannya, waterproof bukan pilihan. Itu insurans emosi owner homestay.